Bila dia marah, dia fikir selagi Kaabah ni ada, gereja dia ni takkan ada orang datang. Itu pemikiran Abraha. Dia pun kumpul tentera dia ni, dipimpin oleh dia sendiri. Dia pun bawa gajah-gajah dia ni. Sebab sebelum ni pun dia datang untuk menyerang Raja Zunuwas ni pun dia dah bawa dah gajah-gajah dia ni. Ada yang cakap 4 gajah, ada yang cakap 8 gajah. Lepas tu bergeraklah Abraha ni ke Mekah untuk menyerang Kaabah ni. Adalah kabilah-kabilah Arab yang menentang dia tapi tak berjaya untuk melawan tentera Abraha ni. Sampailah Abraha di kota Taif. Bila sampai di kota Taif ni, penduduk Taif ni takutlah. Dia pergi berjumpa dengan Abraha. Dia cakap, janganlah kau menghancurkan berhala-berhala kami di sini, kan? Di sini bukan Kaabah. Dan kami boleh utuskan orang untuk menunjuk jalan di manakah Kaabah ni berada. Sebab Abraha tak tahu Kaabah tu berada di mana. Lepas tu pembesar Taif ni tanyalah kepada penduduk Taif ni, siapa yang boleh tunjuk jalan kepada Abraha ni. Orang Arab ni semua takut, tak berani. Sebabnya dia sangat memuliakan rumah Allah ni. Dia tahu Kaabah tu rumah Allah, walaupun dia mensyirikkan Allah. Lepas tu datanglah seorang yang bernama Abu Lura ni. Dia yang menunjukkan jalan kepada Abraha ni. Takdir Allah, Abu Lura ni mati di tengah jalan. Maka sampai sekarang lah orang Arab marah kepada Abu Lura ni, dianggap pengkhianat. Dan siapa yang pengkhianat dipanggil Abu Lura. Semasa Abraha menuju ke Kaabah ni, tentera-tentera Abraha ni, dia dah curi ternakan-ternakan penduduk Mekah ni. Bila sampai di Wadi Muhasir ni, Abraha berhenti kat situ. Bila Abraha berhenti kat situ, datanglah Abdul Muttalib. Seorang dia je datang untuk berjumpa dengan Abraha. Abdul Muttalib ni Raja Mekah. Bila dia sampai dekat Abraha tu, Abraha turun daripada gajah dia ni. Sebabnya Abdul Muttalib ni, dia sangat berkarisma. Orang tengok dia pun orang jadi segan dengan dia. Orang jadi takjub dengan Abdul Muttalib ni. Abraha ni dia datang daripada Afrika. Dia baru je datang ke Yaman ni. Dia tak pandai lagi berbahasa Arab ni. Jadi dia nak bercakap dengan Abdul Muttalib ni, dua-dua pun tak faham. Abdul Muttalib pun tak boleh nak cakap Afrika. Abraha ni pun tak boleh nak bercakap Arab. Jadi dia bawa lah penterjemah dia. Abraha ingat Abdul Muttalib datang ni nak jumpa dia ni, nak negotiate tentang pasal dia nak menyerang Kaabah ni. Tapi Abdul Muttalib cakap, mana unta aku? Kenapa kau ambil unta-unta aku? Abraha cakap, sekarang ni kita nak serang Kaabah ni. Dia datang nak cerita pasal unta pula. Lepas tu Abdul Muttalib cakap dekat Abraha ni, wahai Abraha, unta-unta aku ni ada tuan dia. Dan tuan dia aku. Dan Kaabah tu pun ada tuan dia juga. Tuan dia ni Allah, Tuhan sekalian alam ni. Dia yang akan menjaga Kaabah ni. Itu bukan urusan aku. Lepas tu Abraha cakap dekat Abdul Muttalib ni, okey, dia nak tengok macam mana Tuhan tu jaga Kaabah ni. Dia mencabarlah. Kita dah tengok dah cerita tentang Raja Tubak sebelum ni kan. Dia niat je macam-macam penyakit sampai dekat dia. Ini dah bina pasukan dah sampai dah di Mekah ni untuk menghancurkan Kaabah ni. Jadi Abraha bagilah 200 ekor unta Abdul Muttalib ni. Abdul Muttalib pun pergi. Abdul Muttalib ni arahkan semua penduduk Mekah